Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Dia tak ada. Tadi orang K-pop. Raya. Open. Wow, macam masuk rumah hantu lah. Wow. Kalau korang cari skuter harian yang sporty, jimat minyak dan vertikal, ini dia Honda Vario 125 Street. Motor ni datang dengan enjin 125cc ESP, penyejukan cecair, power dia pula 8.5 kW dan torque-nya 11.9 Nm. Cukuplah untuk korang daily ride, pick up pun ringan. Minyak pula, dia menggunakan tangki 5.5 liter dengan sistem PGM FI. Memang jimat untuk ulang alik kerja atau ride jauh. Dari segi features, dia dah lengkap guys. Ada speedometer digital penuh, lampu LED full dan siap USB-C port. Charge phone pun senang, on the go je. Memang praktikal. Ruang simpanan bawah seat pun besar, 18 liter. Helmet pun boleh masuk sebiji. Handling pun best, handlebar terbuka bagi rasa lebih kontrol. Tambah pula dengan kombi brake sistem terbaru untuk braking lebih stabil. Dan paling penting, dah ada smart key, sistem tak payah cucuk kunci, tekan je dan jalan. Berat lebih kurang dalam 113 kg. Seat rendah 769mm. Memang friendly untuk semua rider. Simple cerita, Vario 125 Street ni memang balance. Gaya ada, jimat dan praktikal. Ada makan-makan guys. Nasi lemak kecil. Potong-potong. Burger. Ada juga. Assalamualaikum, selamat petang. So aku hari ni dekat Rex KL untuk satu perasmian ataupun launching Yatra terbaru daripada Honda. Okay, ni segmen 125cc iaitu Honda Vario. So untuk yang model ni dia dipanggil Vario 125 Street. Ada dua color, purple dan juga warna putih. Jom kita tengok apa yang ada ciri-ciri pada. Okey guys, itu saja perkongsian aku untuk hari ni. Semoga bermanfaat untuk korang. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe channel ni untuk konten-konten seterusnya. Assalamualaikum.